Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Sekat EduTV Channel. La vida es un carrusel. Bersama saya Kistisha, kini berada di Dewan Seri Gemilang bagi majlis penutup Smart BMI Sekat 2025. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Nama Doktor apa? Nama saya Dr. Nurul Fatihia binti Muhammad Asdi. Nak tanya soalan boleh? Boleh? Doktor, bagaimanakah program seperti Smart BMI ini boleh membantu meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid? Okey, untuk program Smart BMI ni kita fokus utamanya adalah untuk overweight dan juga underweight. So dua kategori ni pelajar ni kita fokus untuk underweight, kita bagi dia naik berat badan lah. Tujuan dia adalah kebanyakan pelajar yang kurang berat badan, dia adalah orang yang kurang khasiat, kurang khasiat dalam badan lah. So bila kategori overweight, untuk menurunkan berat badan, pelajar tu automatik dia akan rasa lebih ringan badan dia. Okey, bila badan lebih ringan, pergerakan dia akan lagi mudah. So bila pergerakan dia mudah, dia akan jadi mudah untuk belajar, mudah untuk menerima ilmu. Okey, so jadi dia akan jadi selesa sihat lah. Tu untuk fokus sama kita adalah untuk sihat. Terima kasih Doktor. Program Smart BMI bukan sekadar aktiviti kesihatan, tetapi ia juga mendidik warga sekolah untuk menjauhi bahayanya dadah. Sekian sahaja untuk liputan kali ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, comment and subscribe, share and Sekat EduTV channel.